Dan baca suci Al-Quran Al-Karim. Sama-sama kita menyimak dan baca pada muka surat 442. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
Sadaqallahul azim. Contoh yang bahaya tadi adalah bacaan pada baris 2 di bawah bertemu dengan ya, yang dibunyi tu boleh macam tak masuk. Fi falaki yasbahun, itu salah. Fi falaki masuk terus ke dalam ya. Ya ni tak dapat sabdu kerana bercampur bunyi itu dengan dengung. Sebab itu huruf yang menjadi sabdu ni adalah huruf yang 100% dibunyikan dia. Keseluruhan yang dapat kita kongsikan untuk hari ini pada juzuk 23, surah yang biasa kita baca. Apapun penting untuk kita dapatkan semula, semakkan, dan agar bacaan kita itu bacaan yang tepat dan tidak berbentuk memadai dengan apa yang bacaan yang sedia kita baca dan sedia kita maklum. Diperlukan semak dengan guru-guru Al-Quran untuk pengesahan bacaan Al-Quran kita. Terima kasih banyak Hajar Nozi, masih pada semua yang bersama kita pada pagi ni. Hajar Suaidah, yang baik pada Allah SWT, maafkan untuk semua, maaf. Selamat puasa pada semua yang puasa. Masuk pada hari Tarawih, hari ke-8 Zulhijjah, dan kita berada pada bulan Muharram pada awal 10 Zulhijjah. Banyak kelebihan-kelebihan yang Allah SWT tawarkan kepada kita. Semoga dapat kita memanfaatkan 10 siang yang hebat ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa rahmah wa zakkirna min sina 'adna wa jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.